Assalamualaikum. Hai semua. Selamat datang ke podcast kami yang paling happening dan ceria. Cerita sonok kita. Saya Adia, host kamu anda semua. Hari ini kita nak sembang tentang topik yang sangat best, penuh kenangan dan sangat menyenangkan, iaitu suasana di kampung. Dan mestilah saya ada tetamu. Hari ini saya ada dua tetamu yang super comel dan comel. Jom kita sambut mereka, Rana dan Aisyah. Hai semua. Wah, semangatnya. Macam nak lompat masuk sungai terus ni. Okey Rana, Aisyah, kamu dua selalu balik kampung tak? Selalu, sejak kali cuti sekolah, saya selalu balik kampung. Saya pun sama, lagi-lagi bila musim buah best sangat. Wah, dengar pun dah seronok. Okey Rana, apa aktiviti yang best yang Rana buat kat kampung? Saya suka kejar ayam. Ha? Kerja ayam? Ayam tu lari, tak kerja balik ke? Kadang-kadang ya, bila saya kuat je, ayam tu terus lari. Saya pula suka petik buah rambutan. Lepas tu saya makan terus, manis. Wah, fresh ni dari pokok tu. Memang lain rasa macam lain kan? Ya, kat bandar tak ada pun dapat macam tu. Betul tu. Okey, selain itu, macam mana suasana pagi kat kampung? Pagi-pagi ada bunyi ayam berkokok. Kok-kok. Dan udara sejuk, sangat segar. Tak panas pun macam dekat bandar tu. Bawa lagi. Wah, bestnya. Rasa nak pindah kampung je ni. Okey, malam pula macam mana kat kampung awak? Gelap sikit, tapi tak apa. Kita kan ada keluarga. Dan saya boleh nampak banyak bintang, cantik sangat. Aduh, romantiknya kamu berdua kat kampung ni. Okey, saya tu, apa lagi aktiviti best kat kampung kamu awak berdua? Saya main basikal sekeliling kampung. Saya main masak-masak dengan sepupu. Kadang-kadang guna daun je. Kreatif betul kamu dua ni. Okey, sekarang soalan paling penting. Makanan kat kampung, apa favourite kamu dua? Nasi goreng nenek saya. Sedap sangat sampai bila saya makan je saya rasa macam nak tambah banyak lagi. Saya suka kuih muih macam onde-onde. Bila digigit keluar rasa gula dia. Best. Aduh, makin lapar pun saya sekarang. Okey, last soalan dia. Kalau boleh pilih, kamu nak duduk kampung ke atau bandar? Mestilah kampung sebab boleh main luas-luas dan tak bising sangat. Saya nak dua-dua. Kampung untuk berseronok, bandar pula untuk belajar. Wah, minat jawapan kamu tu. Baiklah semua, seronok sangat kita dengar cerita Rana dan Aisyah ni tentang suasana di kampung. Terima kasih Rana dan Aisyah yang sangat menyenangkan. Sama-sama. Bye semua. Bye semua.